Okey saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh hari ni saya mencari siput gonggong ni. Tapi saya cari dia pakai air kilah ni, pakai kilah ni. Pada subuh hari ni macam beginilah kawan, kerja mencari siput kilah ni, siput kilah pula, siput gonggong ni subuh-subuh dekat kampung kami, Kampung Busong Pulau Bintan ni saudara. Kalau kita pakai kilah ni saudara, kalau malam-malam senang nyari gonggong ni. Dia takut sama air kilah tu kalau kita siram-siram pakai air tu, kalau dia ada dia langsung bergerak. Jadi nampak kita kalau malam kan pandangan kita agak kurang kan. Ini kawan, yalah, kerja kami ni kalau air surut malam subuh siput gonggong ni. Saya nyari tak jauh sangatlah daripada kampung saya itu yang ada lampu-lampu tu, kampung saya, Kampung Busong Pulau Bintan ni saudara. Tengok saudara, kalau malam ni kalau dia ada tu berdekat-dekat saudara, sampai 5-6 ekor, 7-8 ekor kalau sekali siram air kilah ni. Macam beginilah cara dia mencari siput gonggong tu kalau subuh-subuh ataupun malam dekat kampung kami ni, Kampung Busong Pulau Bintan ni saudara. Inilah hasil saya pada subuh hari ni. Alhamdulillah ya saudara. Okey saudara, cukup sekian dulu ya.